Okey, Fancy, saya dah masukkan markah kamu. Dan TOV kamu sekarang ni adalah 8.58. Okey, peperiksaan ketahuan. Jadi, kalau kamu nak buat KPI, kamu boleh pergi dekat head count ini. Okey, kamu boleh letak nilai grade secara manual lah. Ataupun, katakanlah kamu nak main kat sini lah. Nak naikkan 20%. Jadi, dia akan automatik keluar kat sini nanti. Berapakah KPI yang dicadangkan. Lambatlah pula ni. Sekejap Dia sedang kalau klik tu. Kat sini. Okay, 1, 2 1, 2 calculating formula. Okey. Lambatlah pula internet ni. Okey, 6.71. Dia 6.71 ni sebenarnya dia dekat sini tengok matematik. Okey, 6.71 ni dia ada suggestion kat sini. Ini nanti dulu. Yang ni nanti kita masukkan kemudian markah. Okey, 6.71 ni dia ada suggestion semua kat sini. Yang keluar semua. Kalau kamu setuju dengan nilai ni, kamu pergi balik kat trend tadi. Kamu salin je. Bila kamu salin, dia akan copy. Jadilah ia KPI untuk subjek kamu. Sekejap dia tengah copy. Dia akan letak kat sini. Okey, nampak tak ni 6.71. Okey, 6.71 dan bila kamu pergi dekat head count kamu tadi, dia akan ambil semua nilai yang disuggestkan tadi. Okey, bawa kat sini. Kata kalau kamu tak setuju contohnya. Audrey ni kan 49 A+. Sini si target C mana boleh. Mestilah A, kita target dia pergi A kan. Sebab dia dah duduk dalam potensi A-. Jadi kamu up lah nak naikkan dia berapa. Katakanlah nak naikkan 55. Jadi A. Wah, dia dah mencapai sebenarnya sini. Tapi kamu main-main je lah. Jadi kita nak secure. Sebenarnya 49 dah tinggi dah ni. Okey, kalau katakanlah kamu adjust kat sini, apa yang akan berlaku dekat trend tadi? Ada 6.71 kan? Tengok dia jadi 6.68. Dia akan adjust sendiri. Dapatlah KPI kamu. Dan bila kat head count ni, ni analisis lah. Jadi, ni kumpulan yang kamu ni. Sebab kamu untuk subjek matematik je. Ada kumpulan kat sini. Jadi hari tu kita buat. Okey, ni saya buanglah ni markah yang AR1 ni. Hari tu saya buat kan, ni matematik kan. Dia ada potensi A. Yang ni saya letak juga. Yang A 2 orang. Jadi yang masih dalam potensi A ni, tengok ada 21 orang. Jangan ditinggalkan. Okey. Jadi yang ini nanti pun boleh pilih juga dia kumpulan mana setiap kali peperiksaan. Jadi kamu boleh buat perbandingan. Okey, seterusnya kamu boleh pergi dekat head count by class ni. Head count by class. Okey, so head count by class ni kadang-kadang kan matematik kan tak nak tengok semua kan. Jadi tengok ikut kelas kita je lah. Tapi yang ni tak boleh kacau tau. Yang ni dia akan ni. Yang boleh kacau head count ni je. Okey, apa lagi yang saya bagi tahu kamu lepas tu ni, rank. Apa masuk rank? Okey, rank by mata pelajaran ni. Jadi kamu tengok bahasa matematik kan? Dia akan keluar siapa yang markah paling tinggi. Okey. Apa lagi yang saya nak tunjuk kamu? Sebenarnya ada satu lagi ni, sebenarnya transkrip murid ni saya nak tunjuk dengan kamu. Jadi sebenarnya kalau full versionnya, dia akan keluar macam ni. Ni nama sekolah lain ni. Nanti saya padamlah transkrip tapi dia akan keluar. Nanti dah kamu dah letak
markah tadi kan. Jadi dia akan markah OTR 1 dia akan keluar kat sini. Berapa yang seterusnya dan juga berapa grade yang dia untuk ETR dia. Apa lagi itu sajalah. Dan saya nak buang markah peperiksaan tadi sebab dia ada gangguan kan. Okey, jadi saya pun boleh buang kat sini. Saya buka. Oh, yang ni tak, kita clearkan markah dia. Jadi saya padam markah. Jadi semua markah yang ada tadi akan dipadamkan. Okey, mark yang nanti peperiksaan SPM nanti tinggal masuk grade je nanti. Okey, tinggal kita masukkan grade saja. Yang ni ada grade dia. Jadi kamu kita tinggal masukkan grade dia saja kat sini nanti. Okey. Okey, ini saya buang dulu. Ini markah IR1 lagi ni. Sorry. Dismiss. Okey. Markah peperiksaan SPM. Kini markah SPM. Nampak ni, yang nanti kita masukkan grade. Nanti dia akan keluar lah dekat head count. Dia akan keluar automatik dekat head count ni. Jadi berapa grade SPM. Jadi dia akan keluar kat sini. Berapa grade SPM nanti akan keluar status lah. Dan last sekali kamu boleh tengok analisis postmortem ni. Okey, yang postmortem ni dia akan keluar nanti. Apa ni nantilah kemudian. Lambat ni, try to connect pula ni. Jadi dia akan keluar nanti fancy. Cep lambat dah pula. Postmortem. Okey. Dia akan keluar macam ni. Contohnya matematik kan. Berapa orang yang mencapai sasaran? Berapa orang yang tidak mencapai? Berapa orang melebihi sasaran? Jadi dia akan masukkan ETR kamu 6.8. SPM kamu target kamu 6.68 kan. SPM berapa? Nanti dia akan kira lah. Okey, mencapai. Begitu juga dengan GPS. Okey.